Hai guys. So sekarang ni aku nak main Night in the Forest. Okay guys. Apa ni? Sebenarnya maaf ya orang buruk ni bukan orang aku tau. Aku punya lain tau. Orang dia macam hak dulu punya. Ingat kat hak dulu punya. Lepas tu aku nak tanya korang. Korang suka tak main Night? Aku suka sangat lah main Night in the Forest. Tapi aku nak tanya. Korang macam mana? Kalau aku lain. Nanti aku tunjuk ya. Jom kita main. Tapi nak main berapa orang? Seorang. 5 orang. Berapa? 5 orang. Tengok tu. 5. Weh, masuklah. Masuk. Aku tak nak lah. Aku nak ikut orang. Aku tak nak main seorang weh. Aku tak berani main seorang. Okay guys. Aku rasa diorang ni memang tak suka main dengan aku lah. Sampai hati dia tak nak main dengan aku. Okay lah. Paklah Juna. Ada seorang. Kau keluar aku tampas lagi kot. 2 orang je weh. Weh. 2 orang je. Aku kau tahu tak? Kau pernah tak dapatkan budak? Aku tak dapat lepas budak-budak lagi. Satu benda aku dapat. Sebab dia nak kena cari kunci lagi. Yelah, kita main je lah. Lambat lah. By the way, korang puasa tak hari ni? Hari ni aku puasa. Cepatlah ya. Aku tak ingat sebab aku tak main Roblox lah weh. Weh, aku nampak anak lah tu. Jom pergi. Okay, 100 masuk level 2. Day 2. Dah lah. Nak makan carrot Kalau aku tak makan lagi. Aku nak makan. Malah aku. Nak makan. Aku makan daging. Jadi. Mana daging weh? Oh ni. Macam mana daging kat sini weh? Okay, lepas tu nak cari next lagi. Banyak ni. Boleh makan ni. Alamak. Aku nak makan. Aku nak makan kau. Dapat daging kau. Aku ni saya makan ke nak saya benda ni weh? Weh, bani ni simpan weh. Simpan. Nanti ada orang cakap kalau siapa dapat bunny food tu, dia akan simpan. Tapi aku tak simpan. Malah aku. Weh, aku tak makan bangsat. Tak masak lagi. Apa saat aku keluar balik? Sampah tak ikut. Dah lah, aku nak makan dulu lah. Aku pergi makan kenapa? Aku tak faham bahasa ke? Cepat sini. Aku geram betul lah. Aku nak makan kau. Kau akan masuk syurga lah bang. Kau masuk syurga nanti Aku makan lah. Aku makan kau. Kau akan masuk syurga. Kenapa aku rasa dia benda? Kau ada dia weh. Ada dia usaha weh.
Ni kalau rasa memang aku rasa memang nak. Memang. Ni apa benda weh? Ambil lah. Jom kutip bunga. Apa ni weh? Okay, kutip bunga. Makan. Korang ada berapa kawan korang? Aku satu je. Siapa-siapa dah sahabat saya. Namanya Zoe. Zoe bestie saya. Dia paling baik dengan saya. Orang lain tak pernah buat kebaikan aku je. Dah lah, nak makan lah. Sekejap, mana lagi seorang weh? Dia keluar tak weh? Sekejap, aku nak check sekejap. Oh, ada dah. Sekejap. Oh, ada missing weh. Aku saja nak tengok. Sekejap, asal dia dapat lampu weh? Dia dapat lampu weh. Dia dapat mana? Sekejap. Oh, bunny food. Aku dapat tadi, tapi aku hilang. Entah bagaimana. Cuba aku pergi sekejap kat sini. Aku nak makan kau, aku nak bunuh kau je. Semua sebab aku dapat bunny food, aku dapat hadiah. Yeay. Ya, pasal aku tak cakap swing. Alamak, tak ada. Sekejap, tu bunny food Alhamdulillah dapat pun bunny food. Torchlight yang penting untuk lampu. Cepatlah, aku nak makan kau. Sekejap dah dapat dah. Jom dalam ni. Banyak bunga ni. Sekejap. Baru nak masuk. Sekejap. Apa benda ni cendawan? Cendawan ke tu? Taklah aku. Ni. Oh, radio. Tak nak aku yang. Oh, ada ikan. Dia banyak ni bunga. Tangkap lah. Tapi favourite aku suka main gada. Tapi gada aku kadang-kadang kena kumpul duit untuk beli. Aku rasa haus dah weh. Korang haus tak? Boleh tak ni? Aku rasa pokok kecil je. Boleh kan? Okay, cukup je pergi kat tempat ni. Dia nak apa lagi weh? Nak wolf pula. Aduh, wolf lah. Aku tak berani. Nak makan. Nam. Habis. Bang, saya tak jumpa bang. Ni apa benda weh? Dapat apa benda ni weh? Weh, dapat dah. Sekejap. Aku. Cepat, nanti nyawa aku habis weh. Apa benda aku benda ni weh? Aku mati sakit kot. Astaghfirullahalazim. Aduh, dah lah weh. Okeylah, sampai sini video aku. Bye.